Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara. Bagi menyempurnakan Majlis Wazifa Pelantikan pada hari ini, Majlis menjemput Yang Berusaha Puan Nur Sabrina binti Abdullah. Majlis mempersilakan. Bahawasanya kami Barisan Pemimpin Muda murid yang bertanggungjawab dan cintakan negara, kita mestilah sentiasa menghormati lencana jalur gemilang. Lencana yang kita pakai di sebelah kanan baju bukan sekadar simbol, tetapi lambang semangat patriotik, perpaduan dan jati diri rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Malaysia untuk Majlis Simbolik Pemakaian Lencana Jalur Gemilang pada pakaian seragam murid di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.